Susulan tular video seorang lelaki didakwa melakukan perbuatan tidak senonoh di Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 2. Siasatan polis mendapati tindakan lelaki terbabit menggaru bahagian peha kanan menjadi punca seluarnya terlondek selama kira-kira 2 minit. Ketua Polis Daerah KLIA, Asisten Komisioner M. Ravi berkata kejadian berlaku pada 6 Mac sekitar jam 9.50 malam di kaunter Main Border di kawasan ketibaan antarabangsa KLIA T2. Individu terbabit merupakan warga India berusia 44 tahun dan dia dipercayai telah terlepas penerbangan yang dijadualkan pada 5 Mac jam 8.45 malam selepas tertidur. Tambah Ravi, situasi itu disedari oleh kaki tangan terminal yang berada di lokasi sebelum menegur lelaki terbabit dan membantu memakaikan semula seluarnya. Siasatan awal mendapati tiada sebarang unsur perbuatan lucah yang disengajakan oleh lelaki terbabit dan tiada laporan polis dibuat. Wakil syarikat penerbangan telah menghubungi waris lelaki itu untuk diserahkan kepada pihak kedutaan India dan individu itu dijangka pulang ke negara asal pada 14 Mac ini.